Tuan dan perempuan, hari ni kita nak buat gulai ayam lembut dengan kuah gulai yang pekat tu memang sedap. Caranya mudah sahaja. First kali masukkan dalam periuk 1 kilo ayam dan juga bahan kisar. Untuk bahan kisar ni ambil 3 biji bawang besar, 14 bawang putih, 1 inci lengkuas, kunyit hidup dan juga halia. Kisar halus dan masukkan dalam periuk. Next, kita nak letak 2 sudu besar cili kisar dan juga 40 gram serbuk kari. Gaulkan dan kita nak masakkan ke semua bahan ni dengan api yang sederhana. Dah elok didih, bolehlah masukkan 1 asam keping, sedikit gula Melaka dan juga 1 kotak kecil santan. Perasakan dengan garam secukup rasa dan tambahkan air. Masukkan 3 biji kentang dan juga 1 sudu besar. Yang ni aku letak bukit, kerisik. Masak sehingga ayam tu empuk dan last sekali bolehlah letak cili besar dan juga cili padi. Kalau suka ayam lembut yang senang lerai dari tulang tu, biarkan gulai tu didih lama sikit. Siap dah kita punya gulai ayam. Nasi panas-panas, letak kuah gulai pekat tu, makan pula dengan sambal lada yang masam-masam. Masya Allah sedapnya. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.